Pernah tak anda terfikir, lepas dah failkan saman, macam mana cara terbaik nak perjuarkan kes kita tu depan orang ramai? Tapi pada masa yang sama, tak rosakkan kes tu sendiri dalam mahkamah? Hari ni, kita akan kupas satu panduan strategik macam mana nak buat benda ni dengan betul. Jom kita mula. Penting untuk faham, panduan ni kita guna bila? Ia khusus untuk keadaan bila tindakan undang-undang tu dah pun berjalan. Maksudnya, dah ada kes mahkamah yang aktif, dah ada laporan polis dibuat. Itulah pintu masuk untuk kita mula kumpul bukti dengan cara yang berdisiplin macam ni. Garis masa ni, kita panggil dia peta kes. Ia bukan sekadar senarai tarikh je. Bila kita susun elok-elok, bila kes difailkan, bila kenyataan pertama dibuat, bila ugutan mula muncul, kita sebenarnya tengah tunjukkan satu corak. Dari situ, kita boleh nampak niat dan kesan tindakan suspek. Benda ni sangat-sangat penting untuk siasatan. Cuba bayangkan anda ni macam pakar forensik. Bukti digital yang bersih, yang tak diusik langsung, jauh lebih senang untuk disahkan dan diguna pakai oleh pegawai penyiasat. Jadi, jangan edit, jangan crop, simpan yang original. Okey, cuba kita tengok contoh ni. Mungkin nampak serabut sikit kan? Tapi inilah realiti banyak kes. Dia macam satu jaringan tuduhan yang bersangkut paut. Nak jadikan benda ni berguna untuk siasatan, setiap satu cabang dalam peta ni, maksudnya setiap dakwaan, mesti ada bukti yang jelas dan boleh disahkan. Kalau tak ada bukti, ia cuma jadi bising-bising je. Kita mulakan dengan Seksyen 130K. Anggap je seksyen ni macam modul campur tangan. Ia merangkumi apa-apa tindakan yang secara aktif cuba ganggu atau halang proses undang-undang. Jadi, untuk bantu siasatan di bawah seksyen ni, anda kena tunjukkan yang tindakan-tindakan tertentu tu dah wujudkan kesan-kesan ni. So, bukti macam mana yang kita perlukan sebenarnya? Nampak kan? Tugas anda ialah kumpul bukti yang boleh tunjukkan kedua-dua benda. Niat di sebalik tindakan tu dan juga kesan sebenar yang jadi hasil daripada taktik campur tangan ni. Seterusnya, kita tengok Seksyen 1030T. Yang ni pula fokusnya pada pengurusan atau kepimpinan. Katalah ada satu kenyataan dibuat melalui satu organisasi rasmi, NGO ke, syarikat ke. Persoalannya, siapa yang bertanggungjawab? Cuba tengok ayat dalam undang-undang ni. Orang yang bertanggungjawab bagi pengurusan atau kawalan. Maksudnya apa? Maksudnya, undang-undang tak tengok pada nama jawatan je, tapi siapa yang sebenarnya ada kuasa mengawal pada masa tu. Jadi, bukti-bukti ni semua tujuannya satu. Nak tunjukkan siapa yang ada kuasa untuk luluskan, kawal atau hentikan sesuatu komunikasi yang dibuat guna platform organisasi tu. Dan yang terakhir, jom kita sentuh sikit pasal menghina mahkamah atau contempt of court. Konsep ni sangat-sangat kritikal untuk kita faham. Isu dia bukan pasal sakit hati ke apa, tapi ia tentang melindungi sistem keadilan kita tu sendiri. Untuk buktikan contempt ni, bukti anda kena tunjuk 3 benda. Pertama, prosiding undang-undang tu tengah aktif. Kedua, ada kenyataan dibuat secara terbuka pasal kes tu. Dan yang ketiga, paling penting, kenyataan tu mewujudkan satu risiko sebenar yang boleh pengaruhi keputusan atau peserta dalam kes tu. Kena ada 3-3 ni. Bila kita ikut semua peraturan ni, kita sebenarnya bukan saja lindungi diri kita, tapi juga saksi-saksi kita. Dan yang paling utama, integriti keseluruhan proses yang kita tengah perjuangkan ni.